Okay guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan video yang terbaru, di mana video kali ni kita nak masuk ke bahagian downtrend pula. Kalau sebelum ni saya dah terangkan berkenaan tentang uptrend, asas dalam technical analysis, dan video kali ni saya nak masuk ke bahagian downtrend pula. Okey, so untuk downtrend ni, macam mana downtrend boleh terbentuk? Downtrend boleh terbentuk bila mana price berjaya membuat low dan high yang lebih rendah secara berterusan. Contoh, okey. Jadi, sebelum kita sambung ke video education kita, saya nak terangkan dulu, untuk yang tanya saya trade menggunakan broker apa tu? Saya trade menggunakan broker FXGT. Dari segi deposit, withdrawal instant. Kalau contoh, you deposit, instant terus masuk, tak perlu nak tunggu sejam ke sehari ke tak ada. Withdrawal bawah $500 pun instant juga. So korang tak perlu nak tunggu masa yang lama untuk deposit dan juga withdrawal. Jadi untuk korang yang belum cuba broker FXGT ni, korang boleh cuba. Sebab lagi satu, untuk yang suka layer, yang kaki layer full margin kan, untuk FXGT dia ada leverage 1:5,000 paling besar, dan yang paling kecil 1:100 lah. Dan yang pertengahan dia 1:2,000 guys. So sesuai untuk trader yang suka layer, nak full margin ke, walaupun saya dah pesan jangan full margin, tapi korang nak layer juga, pakailah broker FXGT ni. Link saya letak kat description kat bawah ni. Okay, kan saya dah pernah terangkan untuk video sebelum ni, bila mana price membuat satu penurunan, tiba pada satu harga dia dah tak mampu nak sambung turun, dia buat satu kenaikan, ini merupakan low, paras terendah dia. Dan bila mana price naik, tiba pada satu harga dia dah tak mampu nak buat kenaikan dah, dia buat satu penurunan, ini merupakan high, paras tertinggi yang price pernah naik. Okey, jadi macam mana downtrend boleh terbentuk? Downtrend boleh terbentuk bila mana price membuat low dan high yang lebih rendah secara berterusan. So contohnya price turun, dia naik, ini merupakan low, paras terendah. Dia naik, dia turun, ini merupakan high. Okey, bila mana penurunan berlaku melepasi low yang sebelum, ini menandakan trend dalam keadaan sell, which is downtrend lah. Sebab bila mana adanya low yang baru ni, ini menandakan price berpotensi untuk teruskan penurunan yang lebih rendah. Dan bila mana price buat low yang baru, dia akan naik balik untuk buat satu high yang baru, lebih rendah secara berterusan. So bila mana price buat macam ni, let's say saya padang ni bagi nampak cantik sikit kat sini. Okay, let's say bila mana price dah turun, dia buat low, high, low, 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 high macam ni, price akan membentuk satu downtrend dan fokus anda hanyalah kepada sell. Ini adalah macam mana downtrend boleh terbentuk. Yang ni kita boleh fokus semua kepada sell. Tapi untuk pengetahuan korang, downtrend pun boleh berubah kepada uptrend ataupun boleh berubah kepada sideways. Dia bukan selama-lamanya kekal menurun ataupun kekal naik dan sebagainya. Okay? So, macam mana downtrend ni daripada sell nak berubah kepada buy? Macam mana daripada downtrend nak berubah kepada uptrend? Okay. Untuk pengetahuan korang, downtrend ni terbentuk bila mana adanya low dan high yang lebih rendah secara berterusan. Tapi, untuk dia berubah kepada kenaikan, apa yang harga kena buat adalah high yang lebih tinggi daripada yang sebelum, ataupun kenaikan yang baru lebih tinggi daripada yang sebelum. Contoh, bila mana price tengah downtrend, dia akan buat high yang lebih rendah secara berterusan, betul? Tapi bila mana dia nak berubah kepada kenaikan ni, harga mestilah naik melepasi paras tertinggi yang sebelum. So bila mana adanya paras tertinggi yang baru ni lebih tinggi daripada sebelum, ini menandakan trend akan berubah daripada sell akan berubah kepada buy. Ini macam mana downtrend berubah kepada uptrend. Okey. Dan dalam masa yang sama, untuk downtrend juga dia boleh berubah kepada sideways. Yang di mana contoh, bila mana downtrend dia akan buat low dan high yang lebih rendah secara berterusan, betul? Ini merupakan low, high, low, 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 high, high, high. Okey. Sekarang price ada kat sini. Untuk harga teruskan penurunan, dia mesti akan retrace dulu, pull back dulu. Dia akan buat satu retracement ke atas. Dan dekat sini ni, you kena tengok sebab apa? Bila price naik, di time frame kecil ni, dia akan melakukan breakout buy. Dan breakout buy ni, selagi mana tak berlakunya breakout sell, dia tak akan turun lagi. So, kalau breakout buy ni sampai pada high yang sebelum, dan baru dia breakout sell kat sini, ada potensi besar dia akan melakukan sideways. Yang di mana dia akan turun balik sampai low yang sebelum, dan dia akan breakout buy balik di time frame yang kecil. So, macam inilah macam mana downtrend boleh berubah kepada sideways. Dan bila sideways ni, you nak cuba buy, nak cuba sell boleh. Tapi manipulation sangat banyak. Suggestion saya simple. Bagi price breakout ke atas untuk you focus buy, ataupun price breakout ke bawah untuk you focus sell. Okay? Jadi jom kita nak tengok satu contoh dalam bentuk downtrend. Okay, jadi dekat sini kita ada satu contoh yang di mana price membuat satu downtrend. Contoh tengok kat sini. Price turun, dia buat satu kenaikan. Ini merupakan low dan ini merupakan high, paras tertinggi yang harga pernah naik. Bila mana price berjaya buat satu penurunan lebih rendah daripada sebelum,
Ini menandakan trend masih lagi dalam keadaan sell. That's why bila mana ada je low yang baru ni, ini menandakan price masih lagi dalam keadaan sell ataupun downtrend. Bila downtrend, price boleh buat satu retracement dan dia boleh sambung penurunan ke bawah. Ini para setinggi yang baru lebih rendah daripada yang sebelum. Dan yang ni sama guys, selagi mana berlakunya low dan high yang lebih rendah secara berterusan ni, selagi itulah trend dalam keadaan sell. Kita tak perlu pun nak cuba buy dan sebagainya. Lebih baik you fokus more kepada sell saja bila price dengan downtrend. Tapi ingat, walaupun downtrend, dia takkan kekal selama-lamanya downtrend. Bukannya sampai bila-bila dia akan turun, tak. Dia boleh berubah kepada sideways ataupun boleh berubah kepada uptrend. Okay? Dan dekat sini you boleh nampak, dia buat low, high yang baru, dia buat low yang lebih rendah dah. Tapi dekat sini ni, dia buat high yang lebih rendah dan berlakunya perubahan structure. Bila structure dah berubah daripada sell ni, akan berubah kepada buy balik. Okay? Jangan lupa juga guys, yang mana belum masuk dalam grup Telegram kita, saya ada sediakan link kat bawah ni untuk korang masuk. Dalam tu saya akan update saya punya entry setiap hari, saya buy ataupun saya sell, saya akan bagi tahu. Dan dalam masa yang sama, saya ada buat satu grup education class juga untuk you bertanya soalan, nak belajar lagi lebih dalam pasal trading ni, ada dalam tu juga, saya dah susun juga. Okay? So jumpa korang dalam grup Telegram saya, tengok video ni sampai habis. So ini macam mana downtrend terbentuk dan macam mana downtrend berubah kepada uptrend. Okay? Jadi untuk video kali ni sampai sini dulu. Video yang seterusnya ni kita akan masuk berkenaan tentang sideways pula. Sideways ni tak lama, simple je. Okay? Itu saja. Assalamualaikum, jumpa korang dalam video yang terbaru.